mungkin ramai akan datang sana. Tak ada program, mereka akan balik. So, tolong bagi tahu kawan-kawan anda semua bahawa bagi peluang, kita bagi ruang kepada mereka. Tengok ada ramai penyokong datang. Penyokong ramai datang. Ribuan, terima kasih. Ini orang sabotaj di Upah ni. Tak tahu berapa timpa. Kami bagi ruang kepada program itu. Kami apa? Saya buat apa? Betul. Dia bagian sebelah sini. Dia bagian sebelah sini. Jadi seekor lagi sabotaj. Ambil gambar. Kami ambil gambar. Jom. Kita teruskan. Kita himpunan aman, tak ada masalah. Dia ada apa-apa dia. Biar. Ke luar negara ke? Malaysia kan? Malaysia. Saya pun orang Malaysia lah. Saya dah salah. Ini negara demokrasi tau. Kita ada perlembagaan tau. Ini negara demokrasi. Kita ada perlembagaan. Albert. Kita jangan lain. Tak ada masalah, tuan-tuan. Okey, biasa je tu. Normal. Jom, kita teruskan. Kita buat tak tahu je. Yang penting kita perhimpunan aman. Tak ada masalah apa pun. Mereka nak provoke, biarkan. Kita teruskan saja. Biasa je tu, biasa. Ini biasa dalam setiap perhimpunan mana-mana pun. Mungkin dekat Melaka ni perkara baru. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana memberitahu kepada rakyat bahawa kita apabila nak memberitahu apa yang kita nak bagi tahu ini, kesusahan rakyat kita nak bagi tahu, kesengsaraan rakyat kita nak bagi tahu, tetapi mereka terpaksa menggunakan satu persatu. Ya, kau boleh menyanyi, kau boleh buat event kau suka, kau boleh halang kita bercakap. Berapa banyak akaun yang kau boleh sekat, berapa banyak cara yang kau boleh lakukan untuk tutup mulut rakyat. Tetapi ingat, rakyat yang mengundi kamu kerajaan, rakyat yang mengangkat kamu kerajaan. Tetapi kalau begini gayanya, pihak yang akan datang kita akan pastikan kerajaan-kerajaan muka-muka menteri ini kita tak undi lagi. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saya memohon minta tolong menyokong peniaga di sini, beli air, beli makanan, beli apa, ya menyokong penuh peniaga di sini. Di situ ada jual air, ada jual makanan semua. Di sini pun ada jual barang-barang cermin mata hitam macam-macam. Mohon tolong untuk beli. Mohon supaya menyokong kepada semua peniaga di sini. Perhimpunan adalah membawa lebih ramai orang datang ke sini untuk belanja, terutamanya untuk makanan dengan air. Kami datang ke sini ya untuk membantu berniaga. Okey? Mohon minta tolong tuan-tuan dan puan-puan, mohon sokong ini peniaga penjadian di sini semua ya. Sekejap lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bermula lagi sebab ramai sedang datang, tapi gara-gara jam
mereka kan bukan sering datang ke Melaka, sebab tu mereka tidak tahu trafik di sini bagaimana. Jadi ramai di luar sana ya tersangkut dengan jam. Mereka sedang cari parking, tak ada lebih ramai dalam masa 15 minit lagi. Kawan-kawan semua, apa nama itu? Apa nama itu satu Malaysia? Apa nama itu negara Malaysia? Di sini ada India, saya Cina, di sini Melayu. Nampak? Inilah konsep prinsip satu Malaysia. Nampak? Kita semua rakyat Malaysia di sini. Makin kuat muziknya. Teruskan. Tak apa. Ha? Kita akan memberitahu kepada rakyat di seluruh Malaysia ini. Beginilah kerajaan apabila mendapat kuasa, tuan. Makin kuat lagunya. Teruskan. Tak ada masalah. Jadi saya memohon tuan-tuan dan puan semua, mohon wajib beli air dan beli makanan. Saya tolong promote ini. Wajib beli air, makanan ataupun apa-apa barang yang kamu suka. Di situ ada banyak gerai-gerai. Masuk, tengok jalan-jalan. Jika ada apa yang kamu suka, mohon beli. Ya, untuk menyokong peniaga kami di sini. Kami tahu peniaga ni agak susah. Ya, sekarang ekonomi teruk. Gara-gara siapa? Gara-gara salah tabir Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Justru itu kami turun sini, kami harus membantu ya, memberi sokongan kepada penjajah semua, peniaga-peniaga semua. Ini saya bagi nasihat sikit, wajib ya, wajib beli barang dengan para peniaga di sini. Ya, apa yang kamu suka beli. Ya, terima kasih. Mohon tunggu sekejap, sabar. Ramai lagi tersangkut dalam trafik dan ramai lagi sedang datang. Ya, bagi masa dalam 15 minit lah. Bagi masa kepada saya dalam 15 minit. Selamat petang semua, saya MT. Selamat kembali ke saluran saya, channel saya Revo Mati. Baik, hari ini bersama-sama dengan saya, walaupun kami berhimpunan di sini, kita sabotaj, tapi tiada apa, kami ini bersabar. Ya, sebab kami ini ya, bersekolah dan mempunyai pendidikan. Kami jangan layan dengan orang sabotaj semua. Kami tetap akan melancarkan kami punya himpunan hari ini. Walaupun dihalang dengan muzik, nampak bagaimana pentadbiran kerajaan. Nampak dia sendiri, dia sana. Mereka cuma sabotaj dengan pasang muzik lah, kuat-kuat untuk menghalang kita. Saya ingin menekankan di sini bahawa negara Malaysia adalah sebuah negara demokrasi. Adalah asas demokrasi adalah untuk bersuara, untuk berhimpun. Untuk berhimpun. Justru itu, saya mohon semua bersama dengan kami dan ikut live. Ramai-ramai masuk ke dalam live. Ikut bersama kami. Dan apa yang mereka buat di sana akan memberi kesan kepada orang tua. Orang tua mungkin kacau untuk turun. Tapi tak apa, sabar. Anwar, turun. Bersama-sama dengan saya, tunggu sekejap, lebih ramai kita akan datang berikut ini. Sama tuan-tuan dan puan semua. Alright, Zami Aziz Sujab. Kita boleh Bahasa Melaka berias anak yang memang ada ada lagu, dua tempat pun ada berlagu. Tujuan dia sama. Kita nak gembirakan rakyat. Kita nak rakyat gembira, mereka pun Baik. Negara Malaysia adalah sebuah negara berdemokrasi. Kita mempunyai perlembagaan. Kita adalah dibenarkan bebas bersuara. Itulah asas perlembagaan. bebas berimpun. Ya, kami datang ke sini adalah menganjurkan himpunan aman, himpunan untuk berkongsi pengetahuan, bukan datang ke sini buat rusuhan ke kacau ke apa. Justru itu kami turut mohon pihak di sana hormati.
hormati kami. Jangan datang kacau kami. Jangan datang sabotaj kami. Jangan tunjuk gangster kepada kami. Sebab walaupun di sini tidak ramai orang, tetapi di dalam live berapa ramai tahu. Tadi apa yang mereka lakukan tu dalam live tu nampak tahu. Sebenarnya jangan sampai ini budaya yang kasar ini disebarkan ke seluruh Malaysia. Bahaya. Jangan hanya ingat di sini ada berpuluh orang sebab ramai lagi orang belum sampai. Di dalam live, yang bahaya tu ada di dalam live. Seluruh rakyat Malaysia nampak apa kelakuan mereka, apa sikap mereka, tunjuk gangster. Apa Albert, tapi kita Ya. kita selamat sebab abang-abang polis kat sini lebih ramai banding di sana. So mereka yang menjaga keselamatan. Ucapkan selamat maju jaya. Saya berharap mereka menganjurkan satu program yang berjaya. Dan kami juga menganjurkan satu program yang berjaya. Betul? Betul. Kira dah berjaya lah. Mereka dah kira dah berjaya. Kita berjaya. Ya, saya ucapkan tahniah kepada sana. Program kamu sangat berjaya. Pada masa sana, saya turut mengucapkan tahniah kepada kami. Tujuan hari ini kami buat perhimpunan aman ini, kami nak beri kesedaran. Kami nak bersuara luahan hati rakyat di seluruh Malaysia dan Melaka. Sebelum ni kami buat di Dataran Kuala Lumpur, buat di Melaka, satu kemungkinan yang buat di Pulau Pinang. Tak lagi. So kami akan pergi semua negeri kami akan pergi. Kami akan beri kesedaran, luahan hati, suara hati seluruh rakyat bahawa rakyat sudah tak boleh tahan. Rakyat sedang ditekan. Itu saja harapan kami. Kami sedang bagi tahu semua, terutamanya pihak berkuasa. Rakyat sudah ditekan, mereka sudah tak boleh tahan. Saya ingin beritahu Anwar Ibrahim dia boleh guling-guling di depan Songkok sampai ke Jabatan Perdana Menteri. Kami sekarang ni bukan berguling-guling tau, kami ada berucap di sini tau. Bayangkan dulu bagaimana dia mengguling-guling sampai ke depan Songkok. Di depan Songkok sampai ke Dataran Merdeka. Sekarang tempat ini pun mereka tak bagi kami. Tempat ini pun tidak dibenarkan. So ada seorang peniaga datang, dia kata nak buat peniaga sini. So kita memang hormati semua orang, terutamanya peniaga-peniaga kat sini. Kami hormati mereka, kami akan bagi jalan kepada mereka. Kami pindah beginilah. Kami pindah pergi sana sebab saya tak mau kacau suara sana. Kalau kita di sana, nanti suara kami pula kacau mereka. Saya tak mau jadi orang sabotaj siapa. Justru itu kami taruh di sana. Semua pindah sana. Kita hormati peniaga. Mari sini. Abang nak berniaga sendiri kan? Okey tak apa, kami bagi. Ini tempat dia, kita hormati mereka. Jangan halang sesiapa untuk berniaga. Masing-masing mau cari rezeki. Kami tak halang sesiapa pun, kami hormat mereka. So kita rakyat yang waras lah, kita boleh. Kita memang beradab. Kita bagi. Mereka pun rakyat Malaysia juga. Okay, tak apa. No problem. Okay, apa jadi pun kami akan buat program hari ini. Itu janji kami kepada rakyat Malaysia. Kami akan buat program. So, bagi ruang apa, Wen? Ruang, Wen. Ada ya? Kita pindah ke sana. Abang tidak main. Lepas satu. Kita apa? Kami akan buat. Sementara tunggu yang lain datang, abang cuba fokus ini ya. Inilah fokus utama kami.
Cuba fokus kat sini. Biar semua rakyat, orang rakyat Melaka lihat ini mereka turun. Kami akan berada di sini sehingga 8 atau 9 malam kat sini. Kami akan berada di sini. Rakyat Melaka yang berdekatan, kalau anda bersehaluan dengan kami dalam isu ini, saya harap warga Melaka, penduduk yang berhampiran turun bersama kami. Kami sedang bawa suara rakyat. Kami sedang bawa suara rakyat. Tolong turun. Sesiapa saja yang berdekatan, turun. Share, bagi tahu kawan-kawan anda yang berdekatan, suruh mereka turun hari ini. Sokong kami. Sebelum majlis start jam 12.30 atau sidang. Semua pemain sepak takraw power. Kawan-kawan, betul kawan ni dia tadi awak dah pegang-pegang macam ni. Takkan kawan-kawan. Nanti belum kawan. Tolong bagi tahu kawan-kawan yang berada di sekitar ini. Inilah tema kami hari ini. Tema kami hari ini, turun Anwar. Inilah tema kami. Anwar turun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, satu persatu cara mereka ingin menyekat, menghalang kita untuk kita bersuara. Siapa setuju Anwar kita kena turunkan? Setuju tak setuju? Lakukanlah apa yang kamu lakukan, tak kisah tuan-tuan. Undang-undang paling tinggi dalam negara kita adalah perlembagaan. Jangan kita cabar dan membiarkan mereka cabar perlembagaan dalam negara kita. Setuju? Tuan-tuan, mana bos? Kita dah start ya? Okay, bagi masa sekejap Ya, dia dah susun cantik-cantik. Kita datang jauh, datang ke sini. Kita ada satu program tuan-tuan yang sama dengan program hari ini, iaitu kita nak junjung titah sultan. Ada yang buat di Selangor. Terpaksa kita pecahkan tip. Datang ke sini tuan-tuan, jauh kita datang untuk kita tunjukkan satu himpunan yang tak terasa. Adakah kita bilang mengadu penjagaan orang tak ada nak beli, orang tak ada nak spend, orang tak ada duit. Okey, lagi ada lagi boleh lagi ya, nak makan juga lah. Apa? Sambil. Okey. Boleh. Tuan-tuan. Himpunan yang kita buat ini, kita dah maklumkan kepada pegawai polis. Bukan kita buat dalam terkejut buat. Kita dah maklumkan awal. Sebab itulah tiba-tiba last minute meriah. 2 hari baru ada program. Wow, kerajaan Ramadan. Kita teman juga. Ada kita presentasi. Kamu angkat barang saya. Dia orang memang tak bagi. Apa? Saya hentak dulu. Boleh?
Saya stop dulu. Jangan main-main dengan anak muda. Jangan kamu bincang bahawa kami. Tolong kamu tunggang. Anak muda kena ada semangat, kena ada bangga, kena ada jiwa. Kita kena lawan Firaun kecil. Sekarang ini Firaun pun kalau tengok apa, dia pun pening. Kalau Firaun ada, dia pun pening. Dia kata, aku depan kata yang duduk belakang pun. Saya dah bagi tahu tuan-tuan satu-satunya. Okey, puan-puan dan puan-puan semua dengar. Macam ini bukan semua penguasa. Saya hanya mohon ini speaker. Tujuan saya berada di sini, saya halang speaker di sana. Saya tak mau kacau program mereka. Tetapi mereka sengaja halang satu speaker dekat sini kacau program kami. Ini kerajaan tau. Kerajaan. Banyak live sudah tengok di sini. Banyak live sudah tengok di sini tau. Kami sudah cukup bertolak langsing, tak mau ganggu orang, tak mau kacau orang. Kami punya speaker hadap sini. Saksi semua tadi. Wartawan semua jadi saksi tadi. Sekarang mereka ni beruniform secara komisi gelap. Sikap secara gangster. Tengok speaker dia. Lihat. Tuan-tuan dan puan-puan semua menilaikan sendiri. Kami yang betul ke dia betul. Dia wiralkan sikap gangster ini, sikap mafia ini kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan semua orang nampak bagaimana penguatkuasaan melakukan kerja mereka. Macam mana mereka sabotaj kami. Lihat sendiri. Sengaja taruh satu speaker dekat sini. Lihat sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Dia kena virus satu Malaysia. Dia kena virus satu Malaysia. Bagi seluruh rakyat Malaysia nampak apa yang berlaku. Kerana mereka sudah adakan dia punya speaker dekat kawasan kita. Dapatkan dan juga sabotaj dia punya kawasan kita. Adukan kita dan dia. Bagaimana cara mereka pakai uniform? Sengaja tunjukkan speaker dekat sini. Apa sikap ini? Ini namanya jahat. Ini namanya provokasi. Biar semua orang nampak. Live 8,000 orang. Woi, lama ni. Biar semua Malaysia nampak. Bagaimana mereka sabotaj kami punya program. Sabotaj hitungan kami. Sekarang berdiri di sini buat apa? Gara-gara satu speaker, berdiri di sini buat apa? Berdiri sini untuk sabotaj. Kacau. Kita pergi belah sana. Kita pergi belah sana. You masukkan peniaga kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi begitu banyak negeri. Tiada pun satu negeri di penguatkuasaan kurang ajar seperti ini. Sengaja taruh satu speaker dekat sini dengan khas sengaja. Saya mohon semua yang ada kamera dekat sini, tolong ambil merakamkan speaker yang mereka baru letak dekat sini. Yang mereka hasilkan kami bukan kita. Tadi saya sudah ambil gambar di sini, kawasan ini tiada speaker ini. Tadi saya sudah ambil gambar, saya sudah video tiada speaker ini. Sekarang mereka sengaja taruh speaker ini untuk sabotaj ini himpunan. Sabotaj ini program. Boleh ambil sekali muka-muka orang yang bercakap ni. So kita ada bukti, bukan kita cakap kosong. Tapi mereka dia bagi tahu kena letak pula speaker dekat sini. Ambil gambar mereka, tolong sebarkan kepada masyarakat apa yang berlaku dekat negeri Malaysia ni. Mereka yang nak mulakan provokasi, bukan kita yang nak bagi bulan aman yang mulakan. Betul? Tuan-tuan, pada sini anak muda, pada sini rakyat yang terhanaya. Saya dengar tadi ada orang yang cakap datang tempat orang buat macam ni, dia kata kita biadab. Ingat, PIU tak lama je lagi. Tolong orang Melaka, tolong tunjukkan kuasa sebenarnya. Siapa yang berkuasa sebenarnya? Siapa yang berkuasa? Rakyat yang berkuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ketika Anwar Ibrahim menjadi pemenang dengan dari cara ini, dengan muslihat ini namanya apa? Zalim. Sekarang apa yang berlaku? Ambil gambar orang, tolong lepaskan gambar orang, tolong
sini. Mudah sabar ke tidak? Ini sengaja sabotaj, mempunyai niat yang jahat. Ini bercanggah dengan perlembagaan. Dalam yang termaktub dalam perlembagaan, kami adalah rakyat, kami bebas bersuara. Bukan sebatang warisan sampai pada hingga Melaka. Mohon semuanya berkumpul di hadapan pentas utama untuk sesi penyampaian hadiah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebenarnya jika kami mahu tunjukkan sikap biadab, kami boleh halangan speaker ini ke sana. Kami boleh buat demikian. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Tetapi kami tidak mahu buat demikian sebab ini adalah himpunan aman. Adalah himpunan aman. Bukan himpunan buat kecoh. Bukan himpunan rusukan. Kami datang ke sini untuk berkongsi maklumat yang terkini. Apa kesilapan kegagalan. Namun, mereka menghalang kami dengan speaker ni. Nampak speaker ni? Tadi tiada. Dan saya ingin menekankan di sini, tempat himpunan kami ini, tempat kami berceramah ni adalah 100 meter. 100 meter jauh dari sana. Biar berlaku. Dan sudah speaker di sini. Ini sentuh. Apa lagi boleh kita katakan? Bagilah satu perkataan kepada saya. Selain saya. Suara rakyat Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan. Ini kerajaan madani. Dulu kan berguling-guling depan Sogo. Dulu kan terbalikkan kereta polis. Apa yang berlaku? Dulu depan Sogo, kau orang buat rusuhan, kau orang pukul polis. Terbalikkan kereta polis. Hari ini, apa salah kita? Apa salah kita di sini? Adakah kami berusuhan? Kami hanya membaca nama. Tetapi disekat dengan speaker begini. Disekat dengan syaitan ini. Ini namanya syaitan. Apa nama ini? Apa nama ini? Apa nama ini? Baik, teruskan. Tapi anda kena ingat, yang sedang bersuara dekat sana pun orang Malaysia. Yang kami pun datang bersuara untuk mereka juga. Untuk generasi akan datang kami sedang bersuara. Anak-anak you Arab akan susah. Tahu tak? Kami datang sini nak tunjukkan kemarahan, ruahan hati rakyat. Tapi you Arab sendiri, ayo, saya pun tak tahu lah nak cakap apa. Baliklah, dia orang baliklah, bukan kita lah. Kami tak akan balik, kami akan buat kerja kami. Ini tugas kami, tanggungjawab kami. Kami akan buat. Sebab abang-abang polis bersama kami. Mereka menjaga keselamatan kami. Thank you abang polis. Selagi abang-abang polis ada, kami akan berani bersuara. Sebab abang polis bersama kami. Itu saja. Ribuan terima kasih abang-abang polis. Thank you. Cuma Hei, orang yang buat demikian, Mike, saya ingin memesan kau. Orang yang buat demikian, saya cam muka semua. Mereka akan tumbang, saya akan cari orang yang buat kerja macam ni. Yang tanam milik syaitan dekat sini. Ini namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Terima kasih. Nanti kami akan cari satu persatu. Orang yang sabotaj ini, saya akan cari satu persatu. Sama-sama kita berikan dukungan. Ingat pesanan saya, jangan buat sebarang rusuhan, jangan kurang ajar dengan pegawai polis, jangan kurang dengan sesiapa. Kami datang ke sini adalah perhimpunan aman. Mana lagi kita? Nampak syaitan ini? Apa nama ini? Apa nama ini? Apa nama ini? syaitan ke baca. Lanjutkan warisan seni dan budaya kerajaan negeri Melaka. Tetapi mereka jadi syaitan, jangan kami jadi syaitan. Jangan cuba terbalikkan kami punya ini speaker pergi sana. Siapa cuba buat demikian, kita halang sama dia. Sebab kami bukan syaitan. Ini apa ini? Syaitan. Apa nama ini? Syaitan. Apa nama ini? Sebenarnya Albert,
mereka nak buat program, tapi mereka main kat sini saja. Mereka tak dapat buat program betul-betul dengan betul tau. Mereka sedang tumpukan kat sini saja. Bermakna siapa menang program ini? Kita yang menang, bukan mereka menang. Mereka buat, tapi penganjur yang mindset sini saja. Sebab nak jatuhkan kami adalah konco-konco semua datang sini. You datang, you nak buat apa pun tak boleh. Kami tetap akan teruskan program ini sebab ini program rakyat. Untuk rakyat, bersama rakyat. Kami datang, kami lawan bersama orang Melaka. Itu saja. Okey, baik tuan-tuan. Terima kasih kerana ramai yang turun, alhamdulillah. Walaupun disabotaj, alhamdulillah. Tuan-tuan, satu-satunya Perdana Menteri yang mana ada kes jilat leher Anwar Ibrahim. Kau nak main? Tak main. Satu-satunya Perdana Menteri yang mana ada tuduhan bawa duit bilion-bilion ringgit pergi ke luar negara. Siapa? Anwar Ibrahim. Satu-satunya Perdana Menteri, tuan-tuan. Orang tuan dia sendiri nak buatkan siasatan RCI. Anwar Ibrahim. Satu-satunya Perdana Menteri yang menaikkan harga minyak paling tinggi dalam sejarah. Anwar Ibrahim. Tuan takkan tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Jadi orang Melaka, ini adalah satu suasana rakyat ditindas. Bukan sahaja tuan-tuan kami nak bercakap pun ditindas. Ini masalah dia. Anda tahu tak? Program kita hari ini turun Anwar. Orang yang berada di sini semua tak suka Anwar. Sebab itu semua datang sini tunggu. Semua mau Anwar turun. Ini semua suka Anwar tak suka. Mereka nak turun Anwar. Sebab itu mereka semua datang sini. Abang-abang polis pun kat sini. Thank you. Sebab you orang nak Anwar turun. Itu saja. You orang patut pergi sana. Tak pergi sana. Tak suka program itu. Sebab you datang sini. Sebab ini program turun Anwar. You nak turun Anwar. Sebab itu you kat sini. Thank you. Kami akan buat lagi. Lepas ini, Pulau Pinang kami akan pergi. Ramai juga dari luar sana datang sini. Mana mereka tak suka sana, mereka suka Anwar turun. Tuan-tuan dan puan semua, sabar sekejap. Ramai lagi kawan-kawan kami yang dah datang. Sebab gara-gara tiada parking, saya dimaklumkan. Ramai yang tiada parking. Mereka parking jauh sikit. Mereka perlukan sedikit masa untuk jalan ke sini. Tapi tiapa. Nampaknya hari ini, nampaknya cuaca hari ini sudah mau hujan sudah. Bagi kami tak apa. Kami punya ini program kecil-kecil saja. Yang datang sini tiada seorang pun dibayar. Kita datang secara ikhlas. Tapi bagi sana, kamu tengoklah sana. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu dibelanjakan. Kami datang sini, adakah kamu dibayar? Adakah kamu dibayar? Adakah kamu dibayar? Tiada. Kenapa? Mengapa tiada? Sebab kami datang dengan jujur, dengan ikhlas. Habiskan duit rakyat. Betul. Berapa ratus ribu? Cuba kami teka. Berapa ratus ribu dibuang ke sana? Gala-gala untuk halang program kami. Berapa ratus ribu? Nah, itulah wang kamu, tuan-tuan dan puan. Itulah wang kamu, rakyat. Dia buang ke sana untuk halang kami. Kalau suka sangat dengan Anwar Ibrahim, baik pergi balik rumah, peluk-peluk dia. Peluk-peluk gambar dia. Kami sini adalah himpunan turun Anwar 2.0. Jika kau tak suka, kau suka Anwar, terpulang. Saya sentiasa menekankan negara kami adalah negara demokrasi. Kamu suka Anwar, tiada salah. Saya ucapkan selamat maju jaya. Ya, tapi kalau kami sini menentang Anwar, kamu orang jangan datang kacau. Jangan datang halang. Dia tanam tu syaitan ni kat sini, nampak? Syaitan ni, nampak? Apa nama ini? Apa nama ini? Apa nama ini? Terima kasih. Kenaikan harga dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia.
kenaikan harga. Tetapi saya rasa apa yang sedang berlaku di sini, orang Melaka dia happy ke dengan kenaikan harga? Orang Melaka happy ke kenaikan harga? Atau tak? Kenapa kami tetap akan teruskan program ini, sebab tujuan kami adalah benar. Apa yang sedang berlaku di Malaysia, kami sedang bawa luahan hati, kemarahan rakyat. Yang penting luahan hati abang-abang polis. Abang-abang polis tak boleh bersuara sebab mereka ikut arahan. Kamilah luahan hati abang-abang polis. Kami keluarkan suara abang-abang polis, terutamanya abang-abang polis di Melaka. Saya tahu diorang tak terima, tak boleh bersuara. Kami bersuara bagi pihak abang-abang polis di Melaka, terutamanya IP di sini. Sebentar saja lagi kita akan mulakan himpunan amat kita. Jadi mohon share kepada rakan-rakan sahabat-sahabat kat luar sana location kita yang terbaru dekat sini. Dan yang nak dengar boleh berada dekat belakang sana. Sebab speaker dia orang ni tak puas mana pun. Dia selingan untuk himpunan kita, betul? Dia menampakkan hiburan untuk kita punya himpunan, betul? Terima kasih. Terima kasih. Betul dengan hebat mereka menyambut kedatangan kita. Terbaik orang Melaka. Lepas kita boleh dah tukar undi. Lagi kita. Nampaknya suara dia tak boleh lawan suara saya. Lepas dia boleh macam vokal dengan saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, mohon datang ke depan sikit, memberikan sokongan kepada kami. Mohon saya dengan rendah hati memohon sesiapa yang datang ke perhimpunan ini menyokong kami, datang ke depan sikit. Biar saya nampak muka yang cantik kamu, muka yang kacak kamu, datang ke depan. Mohon. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak. Mohon yang mintai perhimpunan kami datang ke depan. Ya, saya rasa boleh bermula dah kita kan. Mari kita jemput speaker yang pertama. Tak tahulah kalau tak sampai lagi kita jemput speaker yang kedua. Barisan ahli Majlis Bandaraya Melaka. Sebelum itu terlebih dahulu sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Semua okey ke? Kita semua tak okey. Itu sebabnya kita berada di sini, betul? Kita tak kisah panas atau hujan. Kita tetap berada di sini, betul? Kita sayangkan negara Malaysia, betul? Jadi ada orang PKR datang jumpa saya, PKR Melaka. Dia kata dia orang buat PKR tapi dia tak berminat dengan PKR. Dan dia kata PKR Melaka akan hancur. Sepanjang program ini berlangsung. Sebelum kita mulakan, ingin saya bacakan sikit daripada Anwar Syahri, bekas Setiausaha Sunet Anwar Ibrahim. Ini keluaran utusan Malaysia pada 4 Mei 2013. Kata-kata dia sanggup melakukan apa sahaja termasuk menggadai maruah dan negara semata-mata memenuhi cita-citanya menjadi seorang Perdana Menteri. Hari ini dah terbukti ke belum? Kita dah nampak ke belum? Dah. Kita dah nampak dia kencing rakyat, betul? Anwar Ibrahim, dia kaki kencing, betul? Saya tak dengar Anwar Ibrahim kaki kencing, betul? Macam tu semangat yang kita nak dengar. Jadi tanpa saya buang masa lagi, kita akan teruskan ke speaker yang pertama kita. Saya menjemput anak muda Alif, silakan. Silakan. Terima kasih tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan ni, kalau kita pindah agak-agak diikut kita tak? Kalau kita pindah diikut kita tak? Ya, Malaysia. Wow, terbaiknya kerajaan apabila nak mengundi. Merintih-rintih. Bagi kami peluang 20
tengah jalan mencari muatan untuk Ini apa? Siapa pengucap ni? Siapa pengucap ni? Ini siapa? Abang Beca. Alamak, dengan cara berucap begini balik lupa tidur lah. Begini lah cara berucap. Aduh. Dapat ada aura dia. Begini lah cara dapat tarik perhatian dah. Aduh. Dapat. Kami berucap kami biar mereka dengki. Tadi dia kata Abang Beca. Okey, mari kita nak dengar kasih. Hidup rakyat. Bangkit rakyat. Turun. Siapa? Anwar Ibrahim. Turun. Anwar Dampuk turun. Nanti kena 2-3-3. Dengar dulu kualiti pemimpin namanya. Contohnya pemimpin. Dengar suara dia berucap. Apa ini tiada umur. Balik belajarlah. Turunkan pemimpin ini semua. Tiada guna punya ini. Ini cara berucap. Apa ni? Balik sekolah belajar dulu. Albert. Ya, saya. Dia orang sakit hati tau. Kenapa? Nampak? Apa itu perpaduan? Nampak? Ini India ni. Nampak? Seorang India, ada Cina, ada Melayu ni, nampak? Ini namanya perpaduan. Bukan perpaduan yang sekarang bekerja perpaduan. Itu adalah munafik. Betul ke tidak? Munafik. Inilah perpaduan yang ikhlas. Belajarlah dengan kami sini. Belajar dengan kami. Jangan belajar dengan sana. Tengok, baca teks pun tidak boleh berucap. Baca teks pun tidak bagai begini. Malu loh. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau aku jadi pemimpin begini, aku besok letak jawatan terus. Aku beritahu. Aku malu atas muka masalah mana tau dengan cara begini. Ini boleh jadi pemimpin lah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, siapa yang ajar kami buat begini? Siapa yang ajar kami mengeluarkan bahasa begini? Namanya Anwar Ibrahim. Pihak polis semua tengoklah YouTube. Kenapa mereka tidak berani tahan aku? Sebab kerana mereka ajar aku. Anwar Ibrahim yang ajar aku. Betul ke tidak? Turun! Saya belajar dengan Anwar. Kalau bukan tu guru aku, Anwar Ibrahim, aku tidak tahu berguling-guling atas jalan ni tau. Aku tidak tahu apa ucap tengah jalan tau. Syukur, terima kasih kepada Anwar. Gara-gara dia adalah orang pertama pada tahun 98 dia buat begini. Dia tunjuk kepada seluruh masyarakat Malaysia. Apa itu reformasi. Hari ini aku mau tunjukkan apa itu reformasi. Baik, saya serahkan kepada tidak. Saya dipecat daripada PKR kerana Anwar mahu pakai duit kerajaan negeri untuk parti. Saya tidak benarkannya. Ia duit rakyat. Ini kata-kata daripada Tan Sri Abdul Khalil Ibrahim, bekas Menteri Besar Selangor, dipetik daripada Berita Harian 4 Mei 2018. Itulah perangai Anwar yang dulunya rakyat percaya dia habis-habisan, betul. Sekali rakyat semua kena kencing, betul. Saya nak bagi tahu dengan anda semua, hari ini mungkin mereka rasa mereka sangat berkuasa. Mereka ada kat tempat mereka. Mereka buat sesuka hati. Tapi ingat, siapa yang menentukan mereka
silakan. Saya kawan saya selalu dengar orang Melayu pantang undur, betul tak? Orang Cina pantang mengalah, betul? Dan orang Tamil pantang ditekan, betul? Tetapi keadaan sekarang macam mana? Ada yang sedang undur, ada yang sedang ditekan. Sebab itu kami mandat datang sini bersuara untuk anda, menyeru kepada anda supaya bangkit bersuara. Jangan lagi undur, jangan lagi takut ditekan, jangan lagi takut ditangkap. Bukan, jangan takut. Kami akan bersama anda. Anda kena tahu sekarang kenapa kita bersuara. Kenapa kita bersuara? Minyak naik, kos sara hidup naik, semua naik. Siapa naikkan itu? Anwar. Betul? Sebab tu dia naikkan tiap-tiap hari. Tapi dia naikkan hari ini. Sebab itu apa saya nak bagi tahu? Dia naik banyak barang. Tapi satu saja kita kena buat. Satu formula saja. Saya raja formula lah, saya bagi tahu orang. Satu formula, kita kena turunkan satu perkara. Kita kena turunkan seorang. Seorang itu siapa? Anwar. Kita turun Anwar Ibrahim, besok semua akan turun. Betul? Okey, untuk itu saya janji kepada anda, ini hari Anwar turun, besok semua turun. Saya ulang, ini hari Anwar turun, besok semua turun. Saya ulang, ini hari Anwar turun, besok semua turun. Okey? Boleh? Satu lagi anda kena ingat, bagaimana kita kena tahu satu kerajaan dipimpin dengan adil dan saksama bila tiada seorang rakyat negara itu turun jalanan bersuara. Itu baru negara yang adil dan saksama. Tetapi apa yang sedang berlaku di Malaysia sekarang, setiap minggu ada demonstrasi, setiap minggu ada orang bersuara di jalanan. Bermakna pimpinan kerajaan sekarang gagal atau tidak? Gagal. Kalau gagal, kenapa mereka gagal? Mereka adalah Madayanon. Saya bagi tahu anda, orang Melaka, ini rahsia saya lah. Saya bagi tahu orang. Madayan erti bodoh dalam bahasa Tamil. Madayanon, kumpulan bodoh. Kita sedang ditapik oleh urus kumpulan bodoh, sebab itu semua gagal. Betul? Madayanon, mereka tak boleh fikir. Semua ada kalau lutut, tak boleh fikir. Sebab itu semua naik. Mereka tak pandai menguruskan negara kita. Anda kena ingat. Dan sini, dalam saya ada belajar Bandaraya Melaka bersejarah. Apa kata kita melakar satu lagi sejarah yang baru bermula di Melaka, iaitu telur untuk geng Anwar. Telur untuk geng Anwar, geng Madayanon. Kita bagi telur. Kita punya sahabat-sahabat di Sabah sudah bagi telur. Mereka sudah buat. Apa kata di Semenanjung, bermula di Melaka, kita bagi telur masin kepada Anwar Ibrahim. Boleh? Pilihan raya Melaka akan tiba bila masa. Untuk itu Melaka melakarkan satu lagi sejarah telur masin untuk geng Madayanon, geng Anwar. Halau dia kosong. Boleh? Terima kasih. Dan satu lagi anda kena ingat satu perkara yang sangat penting. Saya tengok orang Melaka, saya sudah haru. Semua pandai. Sebab itu anda turun. Ribuan terima kasih anda atas sokongan anda. Anda kena ingat satu perkara lagi. Jangan takut. Selepas ini selepas program ini, mesti ada geng-geng Madayanon akan komen kami, akan malukan kami, akan buat fitnah terhadap kami. Sebab mereka ada sokongan kuat di belakang mereka. Kepada mereka, kumpulan Madayanon, saya nak bagi tahu, ada orang kuat di belakang iaitu Anwar Ibrahim. Ada Anwar Ibrahim, kami ada Rafina Ibrahim. Ada Anthony Lok, kami ada Albonte. Ada Fahmi Fazil, kami ada Ratu Naga.
You ada Gobind Singh, kami ada Harbin Singh. You ada Ryan, saya ada di sini. So jangan takut, kami pun sama kuat dengan mereka. Takut apa lagi, panggil marilah. Orang Melaka, kami akan bersama ni. Kumpulan mandat ini akan bersama anda. Kalau anda ditangkap ataupun disekat, panggil kami. Kamilah orang pertama akan turun mana-mana IPD, kami tak takut. Kami semua alumni IPD mana-mana lokal. Kami tahu apa nak buat. So jangan takut, anda kena bersuara. Sejarah boleh mula, buat satu sejarah baru di Melaka, boleh atau tidak? Kita bagi telur masin kepada Anwar, boleh? Anwar, telur masin. Boleh? Andri, Kita teruskan pembelaan di tempat yang keempat. Untuk pertandingan dan satu lagi, maaf, kita buat yang bertanggungjawab. Terima kasih. Competition in conjunction with the community program. 2020 Saya mengutamakan pendirian saya bahawa Anwar adalah sosok yang sangat bermasalah kepada umat, bangsa dan negara dari pelbagai sudut. Ini kata-kata yang dipetik dari Dr. Yusri Muhammad, bekas Presiden ABIM. Ini dipetik daripada Mingguan Malaysia pada 21 Mac 2014. program sebentar warisan santai yang pada hilir jatuh Kita ada dalam speaker ini. Saya nak bagi tahu, adakah kita semua dah luntur semangat atau tidak? Adakah anda semua masih bersemangat? Ya, jawab ya. Jika anda masih bersemangat. Macam itulah rakyat Malaysia yang berjati diri. Baiklah, tanpa kita buang masa lagi, saya akan capai speaker yang seterusnya. di tempat yang kelima jatuh kepada Kamal T. Muhammad Hari T. Saya akan persilakan speaker seterusnya. Sama-sama ikut saya. Tolak! Tolak! Tolak Anwar! Tolak! Tolak! Tolak Madani! Tolong sampaikan dengan semua keluarga saudara mara rakan-rakan. PRU kali ini kita kasih tukar undi, boleh? Terbaik. Jadi tanpa saya buang masa lagi, saya ingin persilakan Datuk Kamarudin yang merupakan aktivis. Silakan. Congratulations. So second runner-up winner Muhammad Fitri Arba'i. And now first runner Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. goes to Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pada petang ini kita mengadakan satu perhimpunan aman yang tertakluk di bawah Perlembagaan Persekutuan Perkara 10-1-P. Bermaksudnya himpunan kita tidak boleh diganggu gugat. Tetapi ada yang tak faham bahasa, tak reti peraturan, menggunakan satu kuasa yang terkhilaf, mengganggu perhimpunan Arab, perhimpunan aman, jadi kacau bilau. Betul? Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita berhimpun pada pagi ini, pada petang ini sebagai satu solidariti kita kepada rakyat seluruhnya yang tidak berpuas hati dengan kepimpinan makhluk yang bersama yang bernama Anwar Ibrahim. Kerana selama ini, semenjak makhluk yang bernama Anwar Ibrahim ini bertahta,
Dia telah melakukan penipuan kepada hampir 32 juta rakyat negara ini. Apa yang dijanjikan tidak berlaku. Saban hari rakyat ditipu. Betul? Mana harga minyak yang dikatakan akan diturunkan? Mana hutang PTPTN yang akan diberi percuma? Mana tol free yang dijanjikan? Mana reformasi undang-undang yang akan dilaksanakan? Mana yang dikatakan akan bawa Malaysia ke satu tahap yang lebih baik? Itu sebab perkataan orang-orang Melayu mengatakan yang sesuai dengan manusia bernama Anwar Ibrahim. Kusangkakan nenas di tengah padang, rupanya pandan tubuh duri. Kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Inilah perumpamaan yang sesuai dengan Anwar Ibrahim. Justru rakyat di negara kita tidak mahu berlakunya penipuan demi penipuan, khususnya kepada anak-anak muda. Hari ini mereka menyekat kebebasan bersuara yang diharapkan oleh rakyat Malaysia semua ini. Konon di zaman Barisan Nasional bebas bersuara ini tidak berlaku. Tetapi pada hari ini beliau menggunakan Akta Hasutan 1948. Beliau menggunakan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 untuk menyekat anak-anak muda rakyat Malaysia daripada mengkritik kerajaan Madani yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Dan maka dengan sebab itu, sampai bila rakyat diperbodohkan, sampai bila rakyat ditipu oleh manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Itu sebab hari ini rakyat Malaysia perlu sedar, kita berperdana menterikan seorang makhluk yang lemah zahir dan batinnya. Kerana kita lihat bagaimana ekonomi negara kita semakin hari semakin meruduk. Kita lihat bagaimana baru-baru ini saat ketika kerajaan Madani yang dipimpin dalam keadaan lemah, beberapa pihak telah mengambil kesempatan untuk meragut kekayaan negara kita. Pada bulan Mei tahun 2025, bagaimana kerajaan Sarawak dapat mengambil semula dan merampas untuk membeli dan mengedarkan gas asli daripada Petronas, menyebabkan harta negara daripada Petronas kita hilang 1 tahun 20 bilion. Itu sebab tuan-tuan lihat bajet belanjawan 2026, bajet yang sepatut disalurkan yang dibantu oleh Petronas daripada royalty, tax dan sebagainya, akhirnya kita berbaki 20 bilion saja. Sedangkan sebelum daripada ini, kalau kita lihat bajet lawannya negara, Petronas membantu kewangan negara 1 tahun hampir kepada 50 bilion. Hari ini Sarawak apa? Saya bukan anti Sarawak, tetapi Sarawak bijak mengambil kesempatan kerana makhluk yang bernama Anwar Ibrahim ini berada dalam keadaan begitu lemah pada hari ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dikasih sekalian, diperkenalkan Akta Hasutan terbit kita 3R. Kononnya sesiapa yang menggugat isu raja, isu agama dan juga kaum akan diheret dan disiasat. Hari ini saya nak sebut tuan-tuan, ya kita setuju menyebabkan beberapa pimpinan parti politik diheret, disiasat. Tan Sri Muhyiddin Yassin disiasat semasa pilihan raya kecil di negeri Kelantan, kononnya mempolitikkan istana. Menteri Besar Kedah disiasat kerana dituduh mempolitikkan istana Selangor. Menteri Presiden PAS Tuanku Haji Abdul Hadi disiasat kononnya dengan sebab isu perkauman. Tetapi baru ini tuan-tuan lihat bagaimana Anwar Ibrahim mempolitikkan istana, faham? Maka dengan sebab itu tuan-tuan, persoalan kenapa tidak disiasat ketika mana Tengku Mahfud Faham menuntut supaya hak negeri Faham projek hak diluluhkan, tapi jawapan sini dia memberi daripada Perdana Menteri. Dia mengatakan minta supaya
Ketua Konservasi itu memahami makroekonomi negara. Maksudnya, seolah-olah maksud ketua tak tahu ekonomi. Ini membuat kita. Ini bukanlah tujuan. Kalau kita teruskan mengekalkan demokrasi yang seumpama ini, negara kita ini bukan rosak di sisi ekonomi saja. Rosak dari sisi perpaduan negara, perpaduan antara kaum dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, perbuatan kita pada ini tidak lagi bukan adalah sekadar ada selada ini kepada hampir 32 rakyat di negara 32 juta rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan live kita pada petang ini. InsyaAllah saya doakan supaya mesej kita sampai ke seluruh negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada speaker kita, Dato' Kamarudin. Wah, ni dah suruh kita menari ni sambil berhimpun ni. Terima kasih orang belakang berhimpun kami semua. Terbaik dan dunia kita hari ni. Terbaik orang belakang. Awal kau berada. Cakap kat sini apa tak boleh tangkap. Negara akan huru hara jika Anwar berkuasa. Kata-kata daripada Saidatul Fadlu Said keluar bekas dari Presiden PKR pada 22 Ogos 2008. Lama yang bersama-sama dengan Anwar Ibrahim dah lama tinggalkan dia, dah sedar penipuan dia. Kita bila lagi? Bila lagi? Pada waktu PRU nanti, betul? Kita akan buktikan rakyat berkuasa pada PRU 16 ni. Betul? Hidup! Hidup! Hidup rakyat! Bangkit! Bangkit! Bangkit rakyat! Bangkit rakyat! Saya bagi tahu, walaupun himpunan hari ini kita disabotaj oleh banyak pihak, tetapi kita tidak akan berhenti untuk buat himpunan Turan Anwar ke negeri lain, betul? InsyaAllah lepas ni kita akan ke Penang pula. Tengok pula program apa orang Penang nak buat. Betul! Tapi tak apa, itu dah tandanya negeri itu menyambut kedatangan kita, betul? Okey, nak jumpa kita kumpulan orang Melanda. Wayang, wayang. Wayang, wayang. Ai. Okey, tanpa kita buang masa lagi, saya nak persilakan speaker yang seterusnya. Tapi saya nak dengar suara yang ada dekat sini dengan semangat selama 1000 orang. Turan, Turan! Turan, Turan! Turan Anwar! Turan Anwar! Tolak, tolak! Tolak Anwar! Tolak, tolak! Tolak Madani! Tolak Madani! InsyaAllah tak lama lagi tersungkurlah bergunding-gunding mereka semua. Saya ingin menjawab speaker yang seterusnya, iaitu pengerusi Perguruan Muda Sheikh Izzal. Terima kasih. Terima kasih Pengerusi Majlis, Tuan Tidak. Assalamualaikum dan selamat jaga, selamat petang, tuan-tuan dan puan-puan, maka hadirin yang berada di sini. Kita tengok hari ini walaupun belakang ada pentas, belakang ini terkenal sejak kerajaan baru UMNO selalu hiburan, selalu ronggeng. Walaupun laku hiburan kat belakang ni, tapi saya percaya melihat kepada saya kawasan ini, ada juga rakyat yang buka mata, yang buka telinga dan sedar apa yang sedang berlaku dalam kerajaan Madani hari ini. Tadi saya mendengar ucapan Puan Mafidah yang mengatakan ada sabotaj. Ya, memang ada sabotaj.
Malam saya terima satu WhatsApp daripada rakan apa saya, tanya, Puan Sheikh, betul ke besok atau hari ini program Sultan Anwar ni batal? Sebab ada satu poster tulis batal. Nampaknya macam-macam cara kerana abang ini kuat untuk halang rakyat suara. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saya percaya rakyat sekarang ni banyak 33 juta. Tak nampak yang Anwar Ibrahim ni boleh percaya ke? Dah 4 tahun tuan-tuan dan puan-puan, 4 tahun macam-macam kebohongan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Sebelum dia naik, apa dia buat? Masa dia berpangkat, dia lawankan reformasi, dia harmonikan demokrasi, kononnya turun ke jalanan. Tapi sekarang siapa yang bersuara cakap dalam telefon, dalam TikTok, kena tahan. Fahmi Fazil ukur, nanti kereta polis datang ke rumah. Tuan-tuan perempuan dah lihat kerajaan ini hari ini, Anwar Ibrahim tidak hormat undang-undang. Timbalan Perdana Menteri dia hari ini belum ini ditutup di mahkamah dan telah dipanggil untuk 47 kes. Apa berlaku tuan-tuan? Saya seorang perempuan yang beramal lebih 20 tahun. Termasuk peringkat perbezaan yang semua kita dah dipanggil PNP dalam peringkat berpeluang bagi PNP untuk mengumpulkan bukti. Pegawai ini tak terlibat dah. Dia hanya kemudian dan tidak berapa bukti dibawa oleh pilihan. Tetapi secara tiba-tiba sebuah wilayah diarahkan untuk tarik balik. Ini diberikan kepada PNP selama 20 tahun. Sepanjang saya mengendalikan kes melibatkan kes jenayah, tidak ada tertuduh dipanggil berdiri. Tak pernah pun anak buah saya dikawalkan dengan DNAA. Zahid Amin adalah TPM yang memberikan kuasa kepada lokasi masjid di Bukit Baru, Melaka yang melibatkan jantan kuasa masjid itu. Melihat video lucah pada bulan Januari, Imam 3 dan masjid tersebut buat demonstrasi tuan-tuan. Melihat AJK itu sedang tonton video bulan 3, bulan 4, bulan 5, apa jadi? Tak ada tangkapan dibuat, tak ada pertuduhan dibuat, sedangkan terang-terangan ada video pada bukti bahawa lelaki tersebut sedang melihat video lucah. Ini masjid tuan-tuan dan puan-puan, berlaku di Melaka. Kenapa individu ini tak ada apa-apa pendakwaan? Saya dengar lah ada orang sampai-sampaikan, ada burung sampaikan pada saya, KJK masjid ini adalah salah seorang ahli parti dalam kerajaan perpaduan di Melaka. Nampak tak perbezaan antara orang awam dan juga ahli parti yang berada di kerajaan? Orang dia singgung, orang luar pergi mampus. Pada time ni kita nak biarkan. Saya berasa amat bercita sebab undang-undang tidak mengenal siapa, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal ahli parti. Sepatutnya kena tegakkan prinsip undang-undang. Semua adalah sama di hadapan undang-undang di dalam pelbagai persekutuan. Tuan-tuan lihatlah, sekarang ni kalau kita belajar haji rajin, kita nak anak kita jadi pandai. Bila kita anak jadi pandai, kita nak anak kita dapat jawatan yang tinggi. Tapi kalau di rumah tu, bini ada degree, suami ada degree, jangan tidak. Apa yang jadi T20 tuan-tuan sekarang? Sekarang dia jadi beban. Dah jadi beban. Lepas ni kalau kita jadi bapa, mak bapak, sepatutnya kita bangga. Kita dah suruh anak kita belajar tinggi. Ya ke? Kita nak anak kita pandai, dapat duit banyak. Sebab diorang ni yang akan bantu mak bapak balik. Tapi tak, T20 lah yang akan dirampas subsidi.
dipaksa untuk bayar cukai yang melampau. Bayangkanlah diorang ni habis masa dapatkan ijazah, dapatkan master semata-mata untuk naikkan taraf hidup. Tapi bila dah jadi T20 taraf hidup, sekarang malam T20 kalau duduklah bandar dengan cukai yang melampau, fee yang melampau, subsidi yang ditarik, diorang dah jatuh pada F40 dan B40. Inilah kerajaan Madani. Dia nak galakkan anak-anak dia sekarang. Akhirnya hutang juga. Subsidi kena masa dia tengok kalian kalau balik ni, kalau kamu sikit dah jadi satu pula, kita takut nak tengok sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, takut kita biarkan dengan harga minyak yang nabung-nabung sejam 300 liter dan turun 200 liter. Lepas tu tiba-tiba ada pengumuman 50 liter. Bila orang bantai dalam Facebook, dalam media sosial, oh tidak, kenyataan dia tidak. Tapi tuan-tuan fikirlah, saya percaya tak lama lagi langsung tak ada subsidi untuk petrol dan semua subsidi sudah akan tarik kalau kita biarkan Anwar ni memerintah. Pasal dia tak pandai. Dia ngerti cari duit pada rakyat je. Kalau kita ada RM50 dalam poket, kalau RM1 pun tinggal, kalau boleh diambil dengan pelbagai cara sekalipun. Sebab itu cara kerja bagi dia. Dia tidak bijak untuk mentabir ekonomi, tidak bijak untuk mentabir negara ini. Jadi tuan-tuan inilah saja saya silakan kepada Puan Aminah untuk speaker seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Muda kita, Tuan Syekh Izzan. Sebelum tu saya nak bagi tahu kepada semua, himpunan amal kita nak berhimpun, rakyat Malaysia boleh himpun di mana-mana sahaja, pada bila-bila masa, bila ada masalah. Tak perlu minta permit, tak perlu maklumkan pun kepada penguat kuasa. Itu adalah akta himpunan amal. Jadi bila tak boleh nak guna akta tu, apa lagi? Kerajaan Madani akan gunakan sabotaj. Sebab apa? Sebab mereka takut dengan bayar-bayar sendiri. Saya nak bagi tahu pada anda semua, untuk PRU yang akan datang ni, PKR sebenarnya tidak bersedia menghadapi PRU yang akan datang ni. Dia dah risau dah kalah. Sebab sebelum ni mereka tak fokus jaga rakyat, jaga negara, tetapi mereka ada fokuskan pada poket sendiri saja. Betul? Dia tak boleh nak bawa bulan-bulan masa dalam negara kita. Dia tak boleh nak buat duit dalam negara kita. Dia ambil duit rakyat. Betul? Jadi kita nak Anwar turun, turun, turun. Kuat lagi, turun, turun. Turun Anwar. Kau sabar je bila Anwar turun, nanti aku ingat muka seorang-seorang. Tak berapa masa lagi, saya akan jumpa speaker seterusnya. Sebab lepas ni saya akan kongsikan pengalaman saya apa yang berlaku. Saya bagi teaser sikit. Zaman Anwar, saya satu keluarga dengan anak bawah 2 tahun kena tahan di IPD Gawangi oleh polis Gawangi. Nanti saya cerita kisah dia. Betapa pacarnya kerajaan yang ada hari ini. Kerajaan yang ada hari ini, kamu gagal dan kamu bacol. Jadi tanpa masa, saya menjumpa speaker seterusnya, iaitu Dato' Ali yang merupakan mantan Timbalan Speaker Dewan Nelayan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hidup, hidup, hidup rakyat. Turun, turun, turun Anwar. Turun, turun.
turun Rauf. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya berada lebih kurang selepas asar tadi, saya berada di sini dan saya lihat perbalahan antara penganjur program ini dengan kaki tangan Majlis Perpadanan Melaka Bersejarah. Saya orang Melaka, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak salahkan ahli pekerja-pekerja Majlis Padanraya dalam cubaan untuk menghalang program ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana mereka hanya pekerja-pekerja. Mereka hanya mendapat arahan daripada pimpinannya di atas. Betul tak? Jadi yang patut kita adalah mereka yang di puncak kuasa dalam negeri Melaka, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya tak perlu bercakap tentang Anwar. Saya hanya nak cakap apakah kegagalan Rauf sebagai Ketua Menteri Melaka. Sebagai Ketua Menteri yang dia tahu melakukan perkara-perkara yang membazir dan tidak mendapat apa-apa keuntungan kepada rakyat Melaka. Sepanjang beliau menjadi Ketua Menteri, saudara-saudara, hampir 20 lawatan ketua negara. Tuan-tuan, kalau mengadakan lawatan, bukan dia seorang, tapi dia bawa esko dia bawa wakil rakyat dia bawa pegawai-pegawai sekadar pelancong. Tetapi dia nyatakan kepada rakyat Melaka bahawa beliau bersama dengan rombongan membuat pelaburan ke luar negeri. Sehingga ini kita nampak apa pelaburan yang berada di Melaka. Tak ada satu kilang yang baru didirikan semasa Rauf menjadi Ketua Menteri, saudara-saudara. Yang ada banyak kilang-kilang di Ceng, di Rombia, di Tangga Batu, di Agro yang telah tutup. Dan ramai pekerja-pekerja, anak-anak kita, tuan-tuan, yang telah dibuang pekerja mereka. Sebagai contoh, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, beliau telah mengadakan lawatan ke Australia. Beliau mengadakan lawatan ke Australia, mengatakan nak buat kajian untuk membina jalan. Saudara-saudara, kalau nak buat kajian membina jalan, cukuplah sekadar membawa pegawai-pegawai yang mungkin daripada JKR ataupun jabatan yang berkaitan. Tetapi beliau telah pergi ke Australia membawa rombongan yang ramai selama hampir 10 hari, tuan-tuan. Melancong sebenarnya. Kalau nak pergi melawat, saudara-saudara, bawa rombongan sampai di Australia, nak pergi satu tempat, naiklah bas persiaran. Betul tak? Tetapi Rauf dan rombongannya membawa rombongannya dengan menaiki karavan, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa harga karavan? Kalau 10 buah, kalau 15 buah, kalau 20 buah, dan dia sediakan juga tukang masak dalam karavan. Ini bukan lawatan kerja. Ini adalah pembaziran daripada duit rakyat negeri Melaka. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Dan inilah yang akhirnya akan menjahanamkan negeri Melaka. Sepatutnya perbelanjaan yang dibawa, satu contoh saya nyatakan tadi, iaitu ke negara Australia. Berapa, tuan-tuan punya? Belanjanya hampir 2,43 juta, tuan-tuan dan puan. Sekali lawatan, dia telah mengambilkan duit rakyat negeri Melaka sebanyak 2,43 juta. Bayangkan, tuan-tuan, kalau duit sebanyak ini, kita tolong peniaga-peniaga, kita tolong peniaga-peniaga yang ada di kawasan ini, tuan-tuan. Bukan di kawasan ini, di seluruh negeri Melaka akan mendapat faedah daripada duit pembaziran yang dilakukan oleh Rauf ke atas rakyat negeri Melaka, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan,
saudara yang saya hormatkan, tahun ini tidak ada idea pandangan, dia tidak ada kebolehan. Dia cuba nak buka lapangan terbang Batu Gendam, dia nak bawa penerbangan daripada Singapura. Apa yang berlaku hari ini tuan-tuan? Ada lagi penerbangan itu? Tak ada, betul tak? Tak ada. Sebab dia tidak ada kesinambungan idea untuk melaksanakan sesuatu perancangan juga tindakan yang dilakukan. Dia buat floating city, tuan-tuan, dekat Jalan Kaminsari dekat sungai, gagal. Dia buat cruise di Paya Lebar, di Masjid Tanah. Adakah ada bot besar airnya ini kita pergi? Itu semua terbengkalai, tuan-tuan dan puan. Dia buat jambatan Tonteja, belanja 8 juta termasuk kerja-kerja tambahan dan juga konsultan hampir 9 juta. Tuan-tuan di Kuala Lumpur, lewat sikit bagi dekat jambatan Tonteja Central, lampu dia pun dah gelap. 9 juta tuan-tuan, 9 juta duit rakyat telah diboroskan, telah dilakukan pembaziran oleh kerajaan pimpinan Rauf sebagai Ketua Menteri, tuan-tuan dan puan. Jadi saya rasa cukuplah kerana kita program begini. Saya mewakili Hanyar Negeri Melaka memohon ampun nama kepada rakan-rakan yang datang daripada luar Melaka di atas kebiadaban anggota Majlis Bandaraya Negeri Melaka. Bukan sebab mereka ni diarahkan oleh orang atas. Kita maafkan mereka. Dan tapi saya sebagai orang Melaka, saya mohon ampun nama di atas apa yang berlaku kepada tuan-tuan dan puan. Itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, hidup, hidup rakyat. Turun, turun, turun Anwar. Turun, turun, turun Rauf. Terima kasih. Terima kasih kepada speaker kita. Macam saya dah bagi tahu tadi, apa yang berlaku di Kuala Lumpur, tempat saya Kampung Sungai Baru, mereka halau kami keluar, robohkan rumah kami, dan apa yang berlaku, kami kena fight di mahkamah. Tetapi mereka tetap membenarkan memacu robohkan rumah kami. Itulah kerajaan yang ada hari ini. Kerajaan tak guna, kerajaan pancol, betul. Dan apa yang mereka buat? Jarak saya dengan tempat perasmian 200 meter, tapi dia tangkap saya, suami saya dan anak saya berusia 2 tahun pada ketika itu. Dia tak bagi saya hantar anak saya ke rumah pengasuh. Itulah kerajaan madani yang tak guna. Sedangkan masa zaman Najib yang menjadi Perdana Menteri satu masa dulu, mereka buat himpunan protes berkembang saja dengan Majlis Perdana. Tak ada seorang pun kena tahan. Kerajaan tak guna. Turun, turun, turun Anwar. Okey, kawan saya segera bersemangat. Kita segera saya bagi speaker terusnya. Wah, ini hebat. Dengan sopan santun lagunya. Harap-harap orang ni pun sama lah sopan santunnya. Kalau nak hawal kau. Okey, baik. Seterusnya, saya ingin persilakan speaker kita tak lain tak bukan orang yang membongkar isu Nasrul Sabah. Sampai hari ini tiada seorang pun menteri ataupun mereka yang terlibat ditangkap. Jadi saya nak persilakan kepada Alvan Bey. Silakan. Selamat petang, salam sejahtera. Saya Albert Bey, Tajahau.
Wasetia ujian cat. Yang belakang sana dapat tekan sikit, depan sikit. Yang ini dengar ceramah saya datang tekan sikit. Mohon. Ya, hari ini apa berlaku? Satu perkara sangat dahsyat, sangat menakutkan telah berlaku. Apa yang berlaku? Ini semua yang pakai uniform telah menjadi kongsi gelap mafia. Amat menakutkan. Apa mereka lakukan? Mereka menanam satu syaitan dekat sini. Puan polis, lebih sikit. Ini saya sembunyi ya syaitan ha. Jangan lagi kata saya sebut polis syaitan. Saya sembunyi. Ini syaitan. Dia datang satu dekat sini. Ganggu kita punya himpunan ini. Ini telah berunsur sabotaj. Telah bully kami. Dia akan kami apa? Dia boleh bully kami gitu. Apa dia buat? 200 meter tau daripada pentas tu. Buat apa? Apa justifikasi dia tanam satu syaitan dengan sini? Apa justifikasi? Namanya bodoh, bangang. Saya ingin bagi tahu kepada pihak sana. Anwar Ibrahim itu saya lawan. Saya tumbangkan Azam Baki. Saya Haris Abdul Iskandar. Orang nombor 2, Setiausaha Politik Ganda Perdana Menteri. Saya boleh tumbang gagal. Kau siapa? Nah, betul tak? 1, 2, 3, nah. Baik. Kenapa hari ini saya pilih di sini Kota Melaka? Kita berhimpun di sini sebab ada seekor munafik di sini. Tahu tugas aku apa? Tahu kerja aku apa? Tahu kerja aku apa? Kerja aku tangkap syaitan. Hari-hari aku terima panggilan tangkap syaitan. Justru itu ada penduduk ke belakang, mereka mengadu ada syaitan di sini. Di mana ada syaitan, di situ saya abatai sampai. Siapa syaitan tu? Syaitan tu adalah ahli parlimen sini. Namanya Kukuy Sel daripada DAP. DAP tahir. DAP. 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 Manusia ni dia mewakili seluruh orang Melaka, Kota Melaka. Apa dia berucap di Dewan, di Parlimen? Dia kata pada 24 Februari 3 bulan lepas dekat Parlimen dia dengan lantang bersuara Azam Baki go or go. Dia kata sudah aku kata dekat Parlimen dia lantang bersuara. Hari ini apa berlaku? Azam Baki bersara secara terhormat. Azam Baki bukan disiasat, bukan didakwa, bukan dipecat, bukan letak jawatan. Azam Baki bersara secara gemilang. Orang melakukan kesalahan, begitu banyak kesalahan, boleh bersara secara bersara, boleh dapat becek. Apa ini? Apa sudah melakukan kepada negara kita? Ini semua soksa. Bagi terbuka sikit. Kau jangan ceramah, tak bagi terbuka, bagaimana saya mau ceramah. Sekali lagi. Baik. Manusia ni mewakili orang Melaka tau. Bukan aku yang malu. Yang malu orang Kota Melaka. Dia kencing semua orang Kota Melaka. Dekat Dewan, dia lantang. Dia menjadi hero. Dia tunjuk hero kepada masyarakat. Dia mahu membina satu naratif. Dia mahu cuba mewujudkan persepsi. Namun, syukur dia gagal. Sekarang, dia sembunyi seolah-olah serupa seekor tikus tau. Dia tak berani keluar. Berapa kali saya cabar dia. Justru itu, DAP tahir. DAP nampak? Pegawai kerajaan tu kata DAP tahir. Nampak? Terima kasih tuan. Terima kasih banyak. Korang! Saya ingin bagi tahu, saya anak Kuantan Pahang, anak original Kuantan Pahang. Saya belajar hukum negara daripada darjah 2. Siapa tak tahu hukum?
berpihak kepada Raja dan negara. namun Anwar Ibrahim ni seekor biadab dan kurang ajar mendahului dengan tentu mahkota dengan rajaku. Langkah dulu mayat aku sebelum mendahaka dengan tuanku, sebelum mendahaka dengan rajaku. Betulkan sikit. Siapa tidak belajar hukum negara? Siapa tidak belajar? Siapa tidak belajar? Nah, orang yang tidak faham hukum negara, dia tanam itu dekat sini. Dia tanam itu syaitan dekat sini. Syaitan! Apa ini? Apa ini? Apa ini? Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita hari ini berada di sini mungkin dalam 150 orang, saya tidak gila. Saya tidak mahu apa-apa polis ini, ya, bagi manipulasi angka itu. Saya sudah gila, lebih kurang 150 orang di sini. Tapi saya ingin beritahu, dalam live saya beribu-ribu orang sedang tengok. Tahu, beribu-ribu orang sedang menonton kerja jahat mereka, bagaimana mereka tanam ini syaitan. Kerja saya apa? Kerja saya apa? Tadi saya sudah sebut kerja saya apa? Kerja saya apa? Hei, kawan-kawan semua, hei, panggilan kuasa semua, saya boleh Anwar Ibrahim, saya boleh lawan Anwar Ibrahim, saya boleh tumbangkan Azam Baki, saya boleh tumbangkan Setiausaha Politik anak Perdana Menteri. Kau siapa? Kau siapa? 1, 2, 3, naik! Okey, sekian saja. Terima kasih. Ingat, nama saya Reformatif Kapten. Salam sejahtera semua. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cubalah terima kasih Al-Sadiq. Cuba bersemangat. Suara orang yang melawan habis-habisan. Mereka yang tidak berguna. Benar ada mati yang buat pendedahan. Sampai hari ini kita tak tahu. Mereka yang high profile ni terlibat dengan benda-benda busuk dalam negara kita. Betul? Kita rakyat benci rasuah, betul? Rasuah merosakkan negara, betul? Okey, tanpa saya berkata lagi, kita akan bertemu speaker yang seterusnya. Saya persilakan Dato' Freddy Ahmad yang merupakan mantan Esko Negeri Melaka. Persilakan. Bangkit, bangkit! Bangkit rakyat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Melaka, orang Malaysia, ringkas saja. April 2026, Anwar Ibrahim dengan bangganya mengatakan bahawa kerajaan dia telah buat sejarah rekod Malaysia mencapai cukai 200 bilion ringgit. Anwar Ibrahim kata kejayaan kerajaan saya telah pecahkan rekod mengutip cukai paling tinggi dalam sejarah Malaysia. Madani kutip 200 bilion ringgit daripada rakyat Malaysia tahun 2025. Tapi pada masa yang sama, Anwar Ibrahim tarik macam-macam subsidi. Subsidi minyak, subsidi ini kerajaan Anwar Ibrahim ini makin lama makin memiskinkan rakyat Malaysia. Kita boleh tanya, abang polis, adik polis ni gaji awak tak sebesar mana? Betul atau tak betul? Dalam hati dia kata betul. Dalam hati dia gaji polis rendah, gaji pegawai-pegawai MD Melaka ini rendah. Majoriti pekerja-pekerja MD Melaka ini kontrak, 80% kontrak. Mereka datang pada hari ini kerana disuruh. Kalau saya kata kita turunkan Anwar Ibrahim, kita turunkan UMNO Rakyat,
tak akan jadi pekerja kontrak lagi. Jadi kawan-kawan semua, baik di Malaysia atau di Melaka, saya nak fokuskan di Melaka ini, kita bukan setakat nak jatuhkan kerajaan PKR Madani, tapi kita kena ingat Anwar Ibrahim sedang bersekongkol, sedang bersenggama, sedang berromantika, bercium-cium dengan UMNO Zahid Hamidi. Di Melaka ini kita kena ingat, kita bukan setakat benci PKR, DAP, Amanah, tapi yang paling penting adalah kita nak jatuhkan dan lagi abang-abang MB-MP yang ada di belakang kita ni, dia akan bersama dengan kita. Sebab dah lama gaji diorang tak naik, dah lama tak dapat bonus yang banyak. Kami majoriti pekerja kontrak yang setiap minggu digunakan UMNO dan Datuk Rauf. Hari Sabtu kena kerja, hari Ahad kena kerja. Kononnya program wakil rakyat untuk rakyat yang Rauf buat membazir duit negeri. Yang datang hanya orang UMNO, hanya orang kerajaan. Rakyat biasa macam saya dan macam kawan-kawan ni Sabtu Ahad kita duduk rumah. Jadi pertama kali saya kata Anwar Ibrahim bangga kutip 200 bilion ringgit cukai yang paling tinggi dalam sejarah. Ini pemimpin apa kawan-kawan? Dia boleh bangga dapat kutip cukai paling tinggi dalam sejarah, tapi pada masa yang sama RON 95 banyak antara kita hari ini dah tak cukup. 300 liter jadi 200, 200 jadi 150. Dan pemimpin DAP dah boleh kata apa? T20 tak payah ada subsidi lagi. Kita hanya menunggu masa Madani akan jatuh. Sebelum ini B40 memang tak sokong Madani. Madani naik sebab M40 dan P20. Kali ini semua akan tolak Madani. Semua akan tolak Anwar Ibrahim. Dan kita di Melaka kena ingat, kita kena tolak UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional bukan mengayakan negeri Melaka, tetapi memiskinkan negeri Melaka dengan program-program berjoget yang dibawa oleh Datuk Rauf dan Datuk Razak Adun Teluk Mas yang saya pernah kalahkan 8 tahun lepas. Mereka hanya tahu apa? Rakyat Melaka beronggeng, rakyat Melaka berjoget, tapi orang miskin masih tetap sama. Sama ada Rauf ketua menteri atau Rauf bukan ketua menteri, orang Melaka yang miskin tetap miskin. Akhir kata, kita tolak Anwar, kita tolak kerajaan Madani, kita pastikan UMNO Barisan Nasional hilang, mati di bumi Melaka. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih. Daripada Datuk Bendi yang merupakan mantan Esko di Melaka. Jadi tak apa saya buang masa lagi. Kita ke speaker yang seterusnya. Saya persilakan Tuan Jofri yang merupakan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Negeri Melaka. Dipersilakan. Ada Tuan Jofri. Hidup! Hidup! Hidup rakyat! Bangkit! Bangkit! Bangkit rakyat! Assalamualaikum dan selamat petang. Dah lama saya tak berkumandang di jalanan. Kalau tahun lepas kita di Kuala Lumpur, kalau kali ini kita di Melaka, kita kekalkan Melaka. Hidup, hidup, hidup rakyat. Bangkit, bangkit, bangkit rakyat. Tolak, tolak, kezaliman. Kepada hadirin sekalian, saya selaku anak muda, saya sebenarnya rindu kepada Anwar Ibrahim. Kenapa saya rindu kepada Anwar Ibrahim? Kerana sebelum ini Anwar Ibrahim adalah ketua pembangkang. Dialah yang mengucapkan membuat demokrasi jalanan. Tetapi hari ini dia adalah Perdana Menteri. Jadi
Jadi kita minta dia turun dan sekali lagi menjadi ketua pemawakil di Malaysia ini. Betul atau tidak? Kalau tak ada Anwar Ibrahim, kalau Anwar Ibrahim jadi ketua pemawakil, mesti tentunya minyak takkan naik. Betul? Oleh kerana itu kita perlu ketalurkan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, di Melaka ini saya ingin maklumkan yang bahawanya UMNO, Barisan Nasional, AMDAP masih bersekongkol dengan kerajaan sekarang. Jadi kita harus bersama-sama menjatuhkan kerajaan negeri Melaka dan juga kerajaan persekutuan. Boleh atau tidak? Turun, turun. Bangkit, bangkit. Bangkit rakyat. Tolak, tolak kezaliman. Makin kuat kita cakap, makin buka kuat lagi speaker dia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada speaker. Kuat lagi. Kuat lagi. Biar sampai overheat kan punya speaker meletup punya speaker. Betul tak? Alah-alah nak promo. Biarlah meriah, betul? Itu dia. Sebenarnya jangan salahkan. Kita berada di jalanan. Kita ikut untuk bunuh jalanan. Dia itu siapa? Anwar Ibrahim. Cuma kita tak sampai tahap terbaliknya kereta polis, betul? Kita tak sampai tahap berguling-guling ke atas jalan raya, betul? Sebab diorang bukan buat hiburan aman. Diorang huru-harakan negara kita, betul? Saya percaya semua yang ada dekat sini tak sabar Anwar Ibrahim turun. Sebab apa? Dia dah banyak menyusahkan kita. Siapa yang tak berlaku? Maknanya kamu menipu diri sendiri. Silakan, silakan. Oh, terbaik. Kau bandinglah kita sampai ke sungai. Okey? Oh, tak nak kalah tu. Aku tak sabar. Kita dia nak overheat sebenarnya. Okey, baiklah. Kita dah sampai ke speaker yang terakhir. Tapi saya nak dengar semangat 100,000 jiwa. Semangat 100,000 orang. Tolak, tolak. Tolak, tolak. Tolak kezaliman. Tolak kezaliman. Turun, turun. Turun, turun. Turun, Anwar. Okey, saya persilakan speaker yang seterusnya yang merupakan orang pertama yang terawal datang ke kampung Sungai Baru menghulurkan bantuan, iaitu Jangan lupa kita jumpa pada jam 8 malam nanti. yang merupakan Ustaz Dr. Zaharuddin. Kita ikut daripada Sungai Buloh, aktivis. Dan saya nak bagi tahu juga, ini adalah menantu Tok Guru Haji Awang. Makan sekali 3 bulan, hai tak lupa. Aku ke dia, kau kena shake hai pun gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ke sapi, orang lakon. Negeri Melaka, negeri hebat. Kota pelancongan negeri Selat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, bijak laksana tua. kita berhimpun pada petang ini ialah untuk menjadikan supaya negara kita lebih baik. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, minyak naik pada hari ini melampau. Kadang-kadang kita sebenarnya tak tahu. Dibohongi oleh media-media yang pro-Madani. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok, kalau kita buat hipotesis, Jangan malu-malu nak balik pin ya. hari ini banyak hasil-hasil negara yang bocor. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah isu mafia korporat. Apa tindakan kerajaan terhadap
isu mafia kontrak sampai hari ini tak tindakan. Seorang perempuan dipanggil untuk disiasat berkaitan dengan dakwaan mafia kontrak. Semua perkara-perkara ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian menjadi sebab kepada bocornya hasil negara. Bila bocornya hasil negara, kesannya kerajaan tak mampu nak bagi subsidi, tuan-tuan. Yang tangguh. Tuan-tuan tengok sebagai contoh hari ini, tuan-tuan bersama dengan persatuan e-hailing. 1 hour later. Dengan persatuan e-hailing, macam mana pekerja-pekerja kita dizalimi, tuan-tuan? Menyebabkan income semakin negatif. Sebab itu kerajaan Badan Nasional takut dengan program-program yang seperti ini. Jadi tuan-tuan boleh tengok sendiri ya. Program di sana tapi speakernya di sini. Inilah takutnya kerajaan Badan terhadap kebangkitan rakyat dan para pekerja. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Program di sana. Speakernya menghadap ke sini, nona. Tapi jangan takut. InsyaAllah hari ini bukti kerajaan Badan yang cukup tekun dengan gerakan seperti ini, tuan-tuan dan puan. Dan insyaAllah ini hari ini bukan hari pertama. Dan insyaAllah kita akan buat siri-siri roadshow yang khususnya yang kita akan buat dari masa ke semasa, tuan-tuan dan puan. Dan kita menuntut supaya dakwaan-dakwaan yang melibatkan kebocoran hasil negara, isu mafia kontrak, dakwaan sumber ini, mana siasatan sampai hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian? Kalau rakyat biasa saya ingat dah kena lekat 3 hari. Saya sendiri pun kena lekat. Tak ada kes. Tapi ini dakwaan yang melibatkan isu ekonomi utama negara. Sampai hari ini tak kena balik. Sebab itu kita tuntut ini. Maka gangguan-gangguan sabotaj. Kita nak buat program ini, tuan-tuan, macam-macam. Buat poster palsu kadang-kadangnya himpunan ini dibatalkan. Saya rasa, tuan-tuan, kalau kita tak ada akta himpunan abang, saya yakin kerajaan Badan akan lebih teruk daripada ISA satu masa dahulu. Sebab itu mereka cukup takut. Orang bersuara ditangkap. Orang bersuara MCMC ambil tindakan. Itulah kerajaan Badan, tuan-tuan. Sebab itu pembantuan ini bukan kita saja yang kamu, termasuk orang-orang yang melakukan sabotaj kepada himpunan ini, tuan-tuan. Betul ke salah? Ingat, jangan sokong kezaliman. Jadi sebab itu, tuan-tuan, ya, sebenarnya hari ini saya pun agak happy sekali. Sebab daripada awal action tersebut tidak berlaku macam-macam sabotaj. Sebenarnya ini menunjukkan kerajaan Badan cukup takut. Betul atau benar? Cukup takut, tuan-tuan. Jadi insyaAllah hari ini akan permulaan kepada insyaAllah siri-siri himpunan dan demonstrasi yang akan diteruskan dari masa ke semasa ini. Lagi dia kerja, lagi kita buat. Boleh? Lagi dia kerja, lagi kita buat. Jadi insyaAllah kita akan teruskan dari masa ke semasa insyaAllah. Jadi
Saya mohon kepada pengadong tolong perlahankan mereka sebab kita nak baca doa insyaAllah. Aku minta doa. Satu minta doa. Jadi mudah-mudahan insyaAllah menutup kita dengan doa. Ini ya. Testing. Ini memang kurang ajar sudah. Memang kurang ajar sudah. Ustaz baca doa kan? Ustaz baca doa. Okey, mari Ustaz baca doa. Berkatilah kalian. Ya Allah, ya Tuhan Allah. Jadikanlah penduduk negara ini yang baik dan adil. Ya Allah, ya Tuhan Allah, hati-hati yang menjadi kebaikan. Siapa yang nak makan bersamping boleh silakan. Ada tak yang makan bersamping? Mari kita sampai di depan. Terima kasih kepada speaker terakhir kita dan terima kasih kepada semua hadirat yang hadir pada hari ini. Masih mendengar ya saya cakap? Mendengar? Okey, saya saya lakukan lihat bekas bukti saya masih lagi itu ada ikan pembuktian dia dah tak ada lagi kawan-kawan dia. Apa yang berlaku hari
Jumpa lagi dekat Turun Anwar 3.0 yang akan datang tidak lama lagi. Jumpa lagi semua. Selamat malam. Dan mohon semua untuk belanja, beli air, beli makanan di sini ya untuk menyokong penjaja